Assalamualaikum guys. Saya masak sardin. Sebenarnya kentang ni saya nak tumis lain. Tumis tumis yang jernih tu. Tumis basah-basah kan tu. Sebab dah lama dah tak makan kentang yang tumis macam tu. Tiba-tiba saya dah termasuk dalam ni. Tak apalah kan guys. Ini lainannya cuma saya letakkan daun limau purut untuk mewangikan dia. Asam keping biasa, bawang merah, bawang putih, halia, cili kering dan cili bawang. Mula saya letakkan cili kering saja. Lepas tu saya nak lagi pedas, saya letak cili bawang lah. Kemudian pun tak apa, dah berkuah macam ni pun saya masukkan cili bawang guys.